Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali. Lagi hari ni ada sebuah kereta Toyota Yaris tahun 2019. Yaris model E-Spec untuk diniagakan. Jadi sebelum tu kita macam biasalah kita buat orang dulu. Okey, kereta ni dia bukan satu owner lah, mungkin dah dua owner. Jadi owner yang kedua ni dia nak let go kereta ni lah. Dia nak let go murah-murah je. So buka harga 36,600. Nego boleh nego. Jadi Toyota Yaris ni sekarang kalau kita tengok pun banyak atas jalan kan. Kalau beli baru pun mahal juga ni. Mau dekat 80,000. Sekarang harga tinggal 36,600 nego. Murah, memang berbaloi. Okey, jom kita tengok bahagian dalam. Kita mulakan dengan bahagian belakang dulu. Model yang E-Spec ni dia pakai fabric Jadi carpet original semua ada lagi. Dan interior dia hitam. Jadi memang sesuai lah. Dia tak mudah kotor. Seat pun tak ada koyak. Datang sekali dengan armrest kat tengah tu. Okay, kita pergi tengok bahagian depan pula. Dia pakai keyless. Ni keyless. Ni kunci dia. Jadi kalau nak buka tu kita just tekan sajalah. Ini dia tutup. Bila kita tekan, dia akan auto fold. Side mirror dia akan auto fold. Dan apabila kita tekan lagi sekali dekat sini untuk buka, dia akan auto fold buka lah. Okay, jom kita tengok bahagian dalam. So macam biasalah, door panel, controller untuk power window, controller untuk side mirror, carpet original ada lagi, seat, fabric, depan, kiri kanan tak ada koyak. Steering, multifunction steering. Model E ni dia multifunction steering lah, maknanya dia ada controller untuk dia punya infotainment. Ya. So ni dia punya push start button, tekan brake and then just start lah. Okay, dia ada mode dekat sini, eco mode dengan power mode. Ada parking mode dan ada traction control, boleh off lah. So ni aircon dia, kita just pusing, just secara manual. Ini gear dia Tiptronic. Ni maksud Tiptronic lah, kalau kita pergi dekat sini kita boleh manual, bind manual lah gear dia. Dan ini infotainment, dia punya radio original Toyota. Ada 360 jadi kalau saya masuk reverse tu terus keluar 360 lah dekat sini. Dan dia datang sekali dengan ni dashcam. Dashcam ni bukan kita pasang ini memang datang sekali. So buyer yang nak beli kena beli micro SD card lah. Okay, mileage cuma 76,000. Tak ada adjust ini original mileage. Jadi memang rendah. Condition boleh saya cakap memang cantik. Okay, bumbung cantik, seat cantik. Instrumen semua berfungsi. Ini glove box ada kat sini. Lagi sekali kereta ni kereta direct owner kami bukan used car, saya bukan used car, saya cuma tolong mengiklankan saja. Sebab owner minta saya buat video lah, jadi saya buat video. Jom kita tengok bahagian enjin. Okay, sebelum tu belakang, kita pergi belakang dulu. Ini memang original, spoiler dia datang sekali. Kita tengok bahagian belakang dia. Okay, ni bahagian belakang dia. Boot dia pun luas. Tire spare ada kat bawah tu, tools ada dekat bawah, seat tempat duduk depan. Dan dia datang dengan 360 kamera lah. Apa dia 360 kamera tadi? Ni satu dekat bahagian belakang. Datang juga dengan skirting, full skirting, dah siap lah. Lepas tu ni ada satu lagi kamera. Dan ni satu lagi kamera untuk bahagian depan. Dan lagi satu di bahagian side mirror. Side mirror kiri kanan semua ada side mirror. Bukan side mirror, dia ada kamera lah bagi kat sini. And then ni sport rim. Sport rim 16 inci, bunga tebal lagi. Okay, kita tengok bahagian enjin.
Okay, sebelum saya bercerita tentang bahagian enjin, ni bahagian depan ni dah tukar. Ini dia tukar macam Lexus punya style lah. Okay, Lexus punya style. Okay, dah tukar. Lampu pun sebenarnya, kalau ini adalah lampu untuk facelift model baru. Dia punya LED built-in dekat dalam lampu. So lagi cantik lah berbanding model sebelum ni. Model sebelum ni, LED dia dekat bawah. Dia berasingan lah. Yang ini LED dia built-in dekat dalam. Jom kita tengok bahagian enjin. So ni bahagian enjin dia. Enjin tak ada leaking, garanti tak ada leaking, senyap. Okay, mounting semua cantik. Okay, cuma kereta ni kenapa kita nak jual dengan harga yang begitu jackpot? Sebenarnya harga 36,600 tu sangat jackpot lah. Sebab market di luar sana kereta untuk tahun 2019 hampir 50,000. Yang ini 36,600 siap boleh nego lagi. Sebab kereta ni pernah kemalangan lah. Jadi pernah kemalangan di bahagian hadapan ni. Tu sebablah owner yang sebelum ni dah tukar lampu depan, bumper depan dia dah tukar. Sebab dia kena bahagian depan, dia dah tukar panel dekat dalam tu. So bahagian depan saja kena. Tak ada kena chassis, tak ada kena enjin. Jadi disebabkan itulah kita jual dengan harga 36,600 siap boleh nego lagi. Okey, dia datang sekali dengan fog lamp kecil kat bawah tu, berfungsi juga. Jadi kepada sesiapa yang tak kisah kalau ada accident, minor accident sikit dekat depan, inilah kereta dia untuk korang jimat lebih daripada RM10,000. Inilah dia kereta dia. Bawa pun sedap, tak ada masalah. Walaupun kereta ni pernah accident dan dianya layak untuk duduk di atas jalan. Sebabnya kita dah buat puspakom, semua lulus, kita dah check dengan insurans. Insurans pun lepas. Insurans first party lepas dengan nilai RM43,000 lah. So korang beli 36,600 nego, insurans cover up to 43,000. Still untung. Kalau jadi apa-apa, boleh claim insurans, tak ada masalah. Jadi memang tak ada apa masalah kita ni. Jadi kalau kata korang macam ragu-ragu, datang je dekat Shah Alam Section 7, boleh test drive kereta ni, bawa sendiri, rasa sendiri, feel sendiri. Bagaimana rasa dia, walaupun kereta ni pernah kemalangan, tapi korang bawa lah. Memang tak ada rasa, memang okey, memang semua okey. Itu saya cakap secara natural sebab ini bukan kereta saya. Saya dah bawa kereta ni, saya dah test, memang semuanya okey. Jadi kepada sesiapa yang berminat, jangan berlengah lagi sebab harga yang macam ni memang murah dan menarik perhatian lah. Dan kepada sesiapa yang tak kisah dengan kemalangan yang minor, inilah kereta dia yang sesuai untuk korang. Jadi jangan berlengah lagi, boleh datang dekat Section 7 dengan lebih tepat lagi ICT Shah Alam Section 7. Tinggalkan nombor telefon korang kat bawah tu, nanti saya minta owner direct contact korang lah. Jadi setakat tu saja untuk video pada hari ini. Kita jumpa lagi pada video akan datang. Terima kasih.